Pergi ke sungai mencari ikan, air dan jernih tenang terasa. Jika berkawan penuh keikhlasan, hidup harmoni bahagia sentiasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Syahatul Safia binti Mak Zabidi. Saya berumur 12 tahun dan merupakan murid tahun 6 beta di Sekolah Kebahasaan Middle High. Hobi saya ialah membaca buku cerita pada waktu lapang. Buku yang telah saya pilih ini bertajuk Si Meraih Sombong. Buku ini mengandungi 22 muka surat. Pengarang buku ini ialah Puan Halimah Zakaria. Buku ini diterbitkan oleh Associated Educational Distributors Sendirian Berhad pada tahun 2014. Saya memilih buku ini kerana jalan ceritanya berkaitan dengan persahabatan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang pelajar. Buku ini mengisahkan tentang seekor burung merak yang sangat sombong terhadap Tomato dan Bendy. Tomato dan Bendy merupakan sahabat baik. Pada suatu hari, mereka pergi ke hutan untuk mencari rotan. Semasa dalam perjalanan, mereka ternampak seekor burung merak yang sangat cantik lalu memuji kecantikan burung merak tersebut. Si merak tidak memikirkan diri mereka. Dia bersikap sombong lalu menghalau mereka. Selepas itu, mereka terdengar suara tangisan di sebalik belukar. Rupa-rupanya, si merak telah terperangkap di dalam jerai. Tomato dan Bendy yang masih kesal terhadap sikap si merak tetap menolongnya. Akhir sekali, si merak berjaya dibebaskan. Dia berasa menyesal terhadap sikapnya dan meminta maaf kepada Tomato dan Bendy. Kesimpulannya, cerita ini menunjukkan bahawa persahabatan yang ikhlas mampu mengatasi segala cabaran. Dan sikap sombong hanya akan memutuskan hubungan yang lama terjalin. Antara nilai yang terdapat dalam buku ini ialah sikap rendah diri, tolong menolong dan memaafkan kesalahan orang lain. Pengajaran yang boleh kita ambil ialah kita tidak boleh bersikap tinggi. Selain itu, kita mestilah sentiasa menghargai sahabat dan membantu mereka ketika susah, seperti sikap Tomato dan Bendy yang masih menolong si merak. Tambahan lagi, usahalah kita menyimpan dendam terhadap orang lain, seperti sikap Tomato dan Bendy yang tidak menyimpan dendam dan memaafkan si merak. Patutlah dicontohi. Akhir kata, marilah kita menjadi sahabat yang baik, ikhlas dan tidak sombong agar hubungan persahabatan kita kekal selamanya. Sekian, terima kasih.